dalam syurgaku. Wahai ibu kami, sesungguhnya kami telah menyaksikan di atas dunia ini bahawa engkau adalah orang yang baik, orang yang mengikut ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tenanglah dikau di sana wahai ibu kami, wahai saudari Siti Zahrah binti Endut. Sesungguhnya pada hari ini telah kami sempurnakan segala apa yang telah kami lakukan ketika kami hidup ini. Kami telah mandikan, kami telah mengkafankan, kami telah solatkan, dan kami telah menguburkan ibu kami. Maka dengan itu ya Allah, terimalah segala amalan ibu kami ini ya Allah. Berikanlah kepadanya ketenangan dalam kubur ini, lapangkanlah kuburnya, cahayakanlah dengan cahaya keimanan, masukkanlah dia ke dalam syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami bersaksikan bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Engkau ya Allah, dan Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Engkau ya Allah. Ibu kami telah pergi meninggalkan kami ya Allah. Ampunkanlah dosanya ya Allah, ampunkanlah dosa ibu kami ya Allah. Berikanlah kepadanya syurga. Sesungguhnya kami telah menyaksikan kehidupannya adalah kehidupan sebagai seorang mukminah yang salihah. Ya Arhamar Rahimin, jauhkanlah dia daripada malapetaka kubur, jauhkanlah dia daripada siksa-siksa kubur, jauhkanlah dia daripada api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami tahu bahawasanya semua manusia akan merasai mati ya Allah. Maka dengan itu kami semua telah menyaksikan bahawasanya kematian itu adalah benar, dan kami akan menyusuri mereka ya Allah. Assalamualaikum ya ahlal qubur, assalamualaikum dar qaumin mu'minin, wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Antum salafna wa nahnu bil athar. Yaghfirullahu lana wa lakum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.